Bagi kes pemaju yang tidak beroperasi dan tidak dapat dikesan dan ataupun gagal melaksanakan tanggungjawab, Kerajaan Negeri melalui Pesuruhanjaya Bangunan COB selaku pihak pengaras ataupun pemudah cara bagi membolehkan pemilikan petak mengambil alih peranan pemaju melalui mekanisme yang telah diperuntukkan di bawah Akta Hak Milik Strata 1985 atau di bawah kurungan Akta 318 atau pengurusan strata 2013 Akta 757. Dalam keadaan tiada JNB ataupun COB, boleh menyaras penubuhan, boleh menyaras penubuhan bagi badan pengurusan sementara bagi mewakili pengurusan dokumentasi dan juga mengemukakan permohonan hak milik kepada pihak berkuasa. Seterusnya, bagi menyokong proses ini, peranan dana strata ataupun DSS turut digunakan untuk menampung kos yang berkaitan seperti penyediaan plan strata, bayaran UKO serta yuran profesional. Dan bagi memastikan permohonan ini dapat diteruskan walau bagaimanapun tanpa pelibatan pemaju. Kita boleh bantu tanpa pelibatan pemaju dan wujudkan satu badan berkecuali yang boleh berurus terus kepada pihak berkuasa. Dan pendekatan ini boleh membolehkan pemilikan tetap memperolehi hak milik strata secara sah dan teratur walaupun berdepan dengan kegagalan pihak pemaju. Antara cadangan untuk penambahbaikan inisiatif yang boleh dipertimbangkan, kerajaan melalui FSS akan menganjurkan bengkel. Kita akan menganjurkan bengkel memperluaskan hebahan mengenai strata sebagai platform untuk kepada adun-adun pihak berkuasa tempatan, para penduduk dan juga mendapatkan penerangan yang lebih jelas tentang fungsi strata dana strata ini. Bengkel ini akan dilaksanakan dengan penglibatan DUN dan juga PBT, ADUN dan juga PBT bagi memastikan penyampaian maklumat yang lebih menyeluruh dan terusun serta berkesan.